Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ni segmen gua berbicara bersama Bro Femstone. Dan kali ni Bro bersama dengan Zahidin atau dikenali sebagai Bob. Dan Bro dengan cerita nak hari zaman bujang kan? Betul. Bila tu? InsyaAllah saya akan melangsungkan pernikahan saya pada bulan November ni. Budak-budak? Sangat-sangat. Dia campur. First ada happy, ada kerja. Okay lah, hari zaman bujang kan? Alhamdulillah. Gadis pilihan tu? Saya sebenarnya saya dah tunang. Bulan lepas itu saya tunang dengan puteri hati. Pilihan hati saya itu Syira Ayub. I'm just saying. Dia lah yang saya sosok dia dia. Kami sebenarnya tak ada lama sangat. Kerana kita rasa walaupun tak kenal hati dia rasa kita dah tahu she's the one, dia lah insyaAllah. Saya ingin ucapkan perempuan kasih jutaan kasih banyak pada seluruh penyokong saya. Semualah kena dukung, baca blog saya, baca buku saya, saya walaupun saya akan kahwin lepas ni, tapi jangan berhenti menyokong, teruskan menyokong kerana saya percaya penyokong saya, peminat saya adalah dari kalangan mereka-mereka yang menghargai bakat saya, bukannya personal ataupun macam dia dah kahwin dan nak minat dia tak. Tapi saya respect orang kerana dia orang tahu, dia orang kagum, bukan dia orang appreciate saya. Dan kepada pembaca-pembaca blog Bro dan yang minat nonton blog Bro, sokonglah Zahidin. Dan jangan lupa teruskan menyokong Bro ni. Whatever happens to you, we'll see, but it's not gonna happen.